Tuan-tuan yang bersedekah, pastikan ikhlas kerana Allah. Berlumba-lumbalah untuk sedekah itu tidak diketahui oleh mana-mana orang. Ni saya pesan. Jangan jadi macam hari ni punya keadaan, sedekah sampai puluh-puluh juta orang tahu apa yang dia buat. Rugi. Kalau tak perlu video, tak perlu video. Ada masa perlu gambar, betul. Sebab pembuktian kepada orang yang bersedekah pada yayasan tersebut, perlu kadang-kadang perlu video. Tapi kalau setiap pergerakan kita buat baik, kita nak rakam, itu bukan sifat salafus salih. Saya ulang sekali lagi. Orang-orang salafus salih, mereka menyembunyikan kebaikan yang mereka buat. Seperti mana orang hari ini menyembunyikan aib dan maksiat yang mereka lakukan. Masya Allah. Beza, cara hidup beza. Orang hari ini berlumba-lumba untuk tunjuk kebaikan yang dia buat. Berlumba sebahagian orang. Sampai ada pasukan khas duk ambil gambar, tiap-tiap hari nak kena tangkap gambar tunjuk kat orang. Cukuplah, sikit-sikit cukuplah. Tak perlu sampai tiap hari. Tak perlu sampai setiap inci pergerakan kita orang tahu. Tiap-tiap jam beritahu buat apa, hari ni buat apa. Hasbunallah wa